Cak pun tidak katanya. Celik tak boleh. Celik memang kena balik. Sebab Wan nak balik. Sebab apa Aminah demam. Lepas tu dia upload main semata nak ambil gambar dengan kita. Jadi kita tak rasa lah benda tu. Oh ni ada kat TikTok kau ni noh. Kemalangan. Ya betul itu. Sebab lah dia ambil gambar dengan Celik. Tu yang uish. Dia ada dalam video masa nak balik pun dia ada dengan kita juga. Nah, ada Chan nombor plate model PSD 762 tak silap. Kali hijau. LCV8. Dengar Kimi tu orang kata bawa motor pelan-pelan Kimi. Kimi. Macam kena cakap kat abang Celek. Kimi kan bawa motor pelan-pelan. Kimi tu jaga makan, jangan pergi kecil manis. Saya malam-malam setiap hari punishment dengan Kimi. Dia kalau lompat bintang, nak bagi dia kurus ya. Ya, lepas ni punishment lari lah. Lari setempat 15 minit cukup lah. Kimi umur apa dah Kimi? Ni Kimi duk cakap abang mute tu. 24. Oh 24. 24 besar ni. Mai 28 lagi besar umur. Kimi belum terlambat lagi untuk kurus. Belum terlambat lagi. Bang. Dah bukan kata kita nak kata kat Kimi. Belum terlambat lagi ya Kimi. Bila dah besar sangat kita lagi malas. Lepas tu kita nak bangun tidur pun teruk asal mengah. Betul tak? Dengar Kimi coach boleh tiang lah tu. Daripada hari tu lagi dah Kimi. Apa duk suruh bagi raita? Raita. Saya gemuk dulu pun tak pakai raita. Saya boleh kurus je. Dia kena berusaha ni. Kalau pakai raita tak berusaha tak guna juga. Makan pun tak jaga. Kerja nak review kedai makan orang. Kerja review Mr. Yogurt. Minum sampai 2 cawam dah tu. Tu lah. Itu ni lah tu. Itu bohong lah. Mana kalau bohong tak ada buat kerja bohong. Dah orang nak bagi Ni dah dia bagi tahu dekat orang kena buat bohong. Orang tak percaya dah ha. Oh teruk lah Kimi ni. Review kena betul-betul Kimi. Itulah bila orang cakap ni tak mau. Ya, minta maaf bang. Minta maaf. Alah beletiak je pun. Bukan kita marah macam marah Wan. Wan kena marah dengan Celil lagi teruk. Boleh tahu. Cik duk dengar dia cerita. Wan dengan Zaid. Bukan marah. Dia macam ni lah. Kalau kita dah janji dengan orang. Celil janji dengan Adib. Adib dah setting dah pukul 9. Mereka pukul 9 baru duk siap. Lepas tu Celil yang kena. Apa ni bawa orang. Kita pula kena tunggu. Jadi kita kena marah sini. Baru dia lepas ni dia akan right dengan Celil memang masa tak ada. Masa cakap pukul 9 jalan. Tak ada hari langsung. Pukul 10 pun jalan. Tak ada janji Melayu tak ada Tak ada. Celil yang duk lambat pun sebab kawan-kawan. Relax dulu. Macam itu masa pergi main bola kena juga. Relax dulu. Kita naik dengan orang. Tak boleh nak buat apa. Try handle kan steering kat tangan. 15 minit kita sampai. Siap tekan diri. Ya, tapi tu kadang-kadang pun kita sidai juga. Tapi dah dengar ramai orang nak tunggu ni. Tak boleh sidai. Macam Kimi tengok apa Kimi? Kimi tengok apa ayam lah. Polis. Polis pun buat apa tadi tak lena. Tahu. Mai tekat Kimi yang tak mau nak kurus. Orang duk suruh kurus dari hari tu ni. Ayolah ni kedai Kimi. Kimi berat apa Kimi? Berat Kimi 100 Tu Kimi berat gila. Kimi sama berat dengan Pani Gali lah Kimi oi. Nanti orang ride tak payah pakai Pani Gali. Naik lah Kimi. Apa cerita ni? Tapi Kimi ni doh, duk pendam cakap KL doh. Kita duk tengok live dengan ni. Dengan orang lain cakap Ni KL doh. Abang Celek cerita dia. Kimi ni. Saya tak boleh lah kalau buka cerita tentang Kimi ni. Cerita. Dia ni hari-hari. Saya memang duk live dengan dia hari-hari. Tapi habis saya live dengan dia. Dia mesti cari perempuan.
Ya, saya tahu. Saya nak tengok dia cakap KL. Oh, call lah. Duduk Kedah, cakap Kedah. Celik duduk Kedah, main duduk KL pun cakap elok je. Orang Satu. faham lah. Waktu first time K.On jumpa Kimi kan. Waktu first time K.On sembang dengan Kimi. Dia kata kat K.On macam ni. K.On, aku ada seorang perempuan. Aku panggil dia sebagai close friend. Dia ni, dia bagus gila. Dia faham aku. Dia sayang aku. Dia hormat aku. Esok tu dia pergi cari orang lain. Yang lusa pula perempuan lain pula. Hak tali terbelah lah. Hak warna pink lah. Hak jangan bohong kau Kimi. Tali yoyo lah. Hang buku pula. Bukan bobo. Nasihat. Itu itu konten. Nak konten, nak berjaya. Tak perlu pun benda-benda macam tu. Yalah. Ya bang, minta maaf. Aku dengan Banjil aku tak wani. Aku tak banyak wani. Aku takut tengok orang. Aku tengok badan dia depan bau. Aku takut. Tak Dah maaf. bukan masalah takut. Sebab kita tengok lah Kimi. Kita tengok, bukan tak tengok. Dengar tu. Terima kasih bang. Terima kasih Jun. Terima kasih Jun. Terima kasih. Betul. Betul lah Kimi apa yang Kimi cakap tu. Oh, menjawab Kimi, menjawab. Okey, minta maaf. Minta maaf. Dengar betul-betul. Menjawab. Minta maaf. Lepas tu- Lepas ni Kimi tak lah dah dengan perempuan-perempuan yang teli loyo, teli pink, Kimi tak lah. Okey, Kimi lah dengan lah dengan Cik On lah, lah mengaji malam-malam. Ada, bukan. Boleh live dengan siapa pun. Tapi jangan sampai yang ni sangat. Kita nak masuk tengok live pun, okey kita keluar lah. Tak jadi tengok lah. Tapi Kimi apa? Sebab apa Kimi cakap KL? Dah, Kimi kalau cakap pelek moknyang, dia pun tak faham. Orang beratus orang customer Cili cakap KL dengan Cili. Dia pun faham je Cili cakap. Abang cakap bahasa Kedah pure. Kimi ni pelak, orang macam pelak. Pengalaman punya. Apa yang pelak Cili faham je Kimi Kimi cakap. try cakap sikit. Bahasa pendalaman punya tu. Aku tak tahu nak bak lah deh. Faham. Apa dia? Faham. Apa dia? Sekali. Sekali lagi. Nak yang lain kan? Yang tu senang. Kopi kedai dia ni lepas tak pernah nak ada. Ada kopi sampai tak ada langsung ni. Aku pergi kedai dia, mereka tak pernah nak ada pun. Aku pergi dia tak ada langsung kan. Oh, faham ah. Kena jumpa ni. Apa yang boleh cakap KL tu? Yang duk cakap KL je. Oh boy. Dia kata syok senang cerita. Kimi, aku tak tahu nak cakap Kimi. Sebagai orang Kedah, kita ni hidup berdarah hijau kuning Kimi. Hatta hang keluar beratus kilometer mana pun, hang jangan pernah lupa asal-usul hang. Yang ni baru jumpa perempuan macam tu sikit, koko kita. Muka pendang pun. Ni muka KL pun cakap KL. Faham bang? Oi. Faham mu. Ni muka ni kena duduk hatamas tapak. Tapi cakap utara elok ah. Yalah, Kimi minta maaf kalau Kimi cakap dah main kakak pelek siam ngok bakar dia. Nak pun sokong macam cakap ni. Nak pun sokong. Nak bagi gigi. Oi, Kak nak bagi gigi, Kak nak. Kalau Kak nak sokong dengan Kion, Kak nak main bagi gigi sini pula. Kak nak sokong apa yang kami cakap. Kak nak pun cakap utara walaupun dia banyak anak ikan apa ni belah KL. Ni tak payah nak cakap yang teruk-teruk. Cakap biasa je. Boleh je. Oh dia dah jadi angkat apa? Dia angkat siapa? Dia angkat bewok apa? Tak. Oh, dia ni ni saya nak cerita hari kemarin. Dia jadi angkat bewok list sekarang. Siapa dia pula tu? Ni bewok tu ada seorang perempuan. Kimi Oh, Kimi aku ingat panggil dia bewok. kakak. Kimi kata kakak. Bukan bewok. Dah ingat bewok Zai. Tapi dia mau cerita lebih lanjut itu macam lagi dengan Kimi Saya surrender kalau itu.
Syok lah. Kalau buat betul pasal aku kon. Hang nombor satu, hang kalau kena aku, hang suruh pancing dengan aku, hang nombor satu hang tak? Tak marah. Bila masa marah? Hantar mulut dia ni, mulut pupak. Dia Tak marah. Mana ada marah? Kimi. Pergi ke kedai membeli ais batu. Marah ke tu? Kimi kerja. Dengar siap abang dia. Kimi dengar. Awak tak dengar je. Tapi tu dia KO ni. Ni alamak. Kita nak suruh nyanyi. Oh, boleh. Macam ni dia boleh nyanyi Kimi, tak apa. Minta Nak request. cari tu, cari yang betul-betul Kimi. Request tak lagu Kion? Hello. Lucy. Oi! Okay, I want to introduce you my 2 billion